Semalam dah selesai hari pertama pendengaran rayuan kes YB Syed Saddiq di Mahkamah Rayuan di Istana Kehakiman Putrajaya. Saya just nak cerita sikit je pasal konteks berkenaan dengan kes ni. Sebab ramai orang yang tahu pasal kes ni tapi tak tahu konteks dia macam mana. Jadi saya nak jelaskan supaya semua orang lebih faham. Kita akan mulakan dengan berbual tentang written judgement. Written judgement ni adalah satu keputusan bertulis yang Hakim Mahkamah Tinggi tulis untuk menerangkan kenapa dia dapati satu-satu tertuduh tu, satu-satu orang kena tuduh tu, dia dapati bersalah, kan? Okey. So dalam written judgement yang kita dah tengok tu, pada saya story yang paling best dan story yang paling banyak diceritakan adalah story berkenaan dengan SP13. SP13 ni adalah saksi pendakwaan yang ke-13. SP13 ni ataupun saksi pendakwaan 13 ni bernama Rafiq. Rafiq ni adalah bendahari bagi Amada, dan Amada ni adalah satu youth wing di bawah Parti Bersatu. Rafiq ini adalah orang yang diamanahkan untuk mengendalikan semua duit yang keluar masuk dalam akaun Parti Amada. Dan Rafiq ni juga adalah salah seorang daripada G5 Amada. G5 ni adalah 5 pemimpin tertinggi Amada. Jadi 5 pemimpin tertinggi ni adalah tergolong daripada ketua, timbalan, setiausaha, bendahari dan ketua penerangan. Rafiq ni adalah saksi utama pendakwa raya yang testimoninya adalah digunakan untuk menunjukkan ataupun membuktikan yang YB Syed Saddiq melanggar Undang-Undang Malaysia. SP13 iaitu Rafiq juga adalah pemilik bagi ABBE iaitu Amada Bumi Bersatu Enterprise. Ini adalah merupakan sebuah syarikat persendirian yang dimiliki oleh Rafiq, dan fakta ini telah pun disahkan oleh seorang eksekutif daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia sewaktu pendengaran kes di Mahkamah Tinggi. Dan apa yang terjadi adalah akaun syarikat ini digunakan oleh YB Syed Saddiq untuk membuat program-program raya dana supaya dia boleh menjadi dan dia boleh bertanding sebagai seorang calon di Parlimen MUA sewaktu pilihan raya 2018 dulu. Dan sebelum fundraising ni dijalankan, Rafiq telah diminta untuk mengosongkan akaun syarikat ini supaya duit fundraising tu tak bercampur lah dengan duit-duit lain dalam syarikat tu. Dan duit fundraising ni adalah duit fundraising yang sepenuhnya dibuat oleh YB Syed Saddiq menggunakan dana peribadi dia. Jadi apa yang berlaku adalah setelah fundraising ni semua dibuat dan dana-dana tu didapat, 120